Apa khabar semua? Saya doakan tuan dan puan, ibu dan ayah, abang dan akak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kesihatan, dikurniakan kebaikan, diberikan kelapangan, diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengisi waktu akan selama 1 jam untuk bersama dengan saya Hasbullah bin Uthman dan bagi berkenaan dengan kursus haji online yang dianjurkan Al-Murtajih Travels Sedia Berhad. Jadi tuan-tuan boleh tap skrin, share kepada rakan-rakan, share kepada grup-grup yang mana yang boleh join pada petang ini sambil-sambil mendengar celoteh akan diskusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan di samping itu bolehlah tengok-tengok package-package kami. Kan pergi di page Al-Murtajih Travel. Page Al-Murtajih Travel. Page Al-Murtajih Travel Sedia Berhad. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini iaitu kita membicarakan berkenaan dengan penerangan ringkas ibadat haji dan umrah. Penerangan ringkas berkenaan dengan haji dan umrah. Baik. Pengertian haji dan umrah. Dengar baik-baik Jika ada soalan boleh tanya dengan lisan ataupun dengan tulisan. Boleh tanya dengan lisan ataupun dengan tulisan. Siapa yang tak faham boleh tanya dengan lisan ataupun dengan tulisan. Okey. Pengertian haji dan umrah. Haji. Haji. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Saya ulang sekali lagi Kok ada yang terlepas berkenaan dengan definisi haji ni. Haji mengunjungi Baitullah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, saya ulang sekali lagi. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Haji mengunjungi Baitullah di Kaabah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi haji ni dia ada bulan dia. Bulan haji ni bulan Zulhijjah. Itu bulan Zulhijjah. Kan? Zulhijjah iaitu bulan haji tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pelosok dunia. Tak kiralah di mana-mana umat Islam berada. Baik di Uzbekistan, di Turkistan, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Thailand, di China, di Korea, di Sepanyol, di Australia, di United Kingdom, apa, di mana saja. Ada orang Islam, bila time waktu haji mereka akan berduyun-duyun, berpusuh-pusuh ke Baitullah. Sebab haji hanya dikerjakan pada bulan Zulhijjah sahaja tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat Islam di serata dunia akan bersegera menuju ke Baitullah atau matlamat apa? Untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi kita nak kena tak faham, haji ada bulan dia. Kan umrah bulan selain daripada bulan Zulhijjah. Pelaksanaan umrah bulan selain bulan Zulhijjah. Bulan haji bulan Zulhijjah. Selain bulan Zulhijjah kan dibolehkan untuk mengerjakan ibadat umrah ataupun orang lama kata apa? Umrah haji kecil. Kan umrah haji kecil, haji besar bila? Haji waktu haji lah. Waktu nak mengerjakan ibadat haji setahun sekali tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad.
sunat muakkad, sunat muakkad, sunat muakkad, sunat muakkad. Itu umrah. Haji wajib, 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 wajib aini, wajib ke atas muslim mukallaf sampai umur. Wajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dapat beza ke tidak? Haji dan juga umrah. Haji dan juga umrah masing-masing ada kaifiat, cara pelaksanaan untuk kita nak mengerjakan sesuatu ibadat. Macam kita nak solat lah, ada kaifiat dia. Puasa ada kaifiat dia. Zakat ada kaifiat dia. Kan? Haji dan umrah juga ada kaifiat. Apa makna kaifiat ni? Tata cara. Apa makna kaifiat? Tata cara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang akan ada soalan ke apa, boleh tanya di ruangan komen ataupun secara lisan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi lagi. Selepas kita dah tahu dah definisi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tahu lagi apa dia punya penerangan. Dalil wajib haji. Yang ni dalil wajib haji. Dalil wajib haji. Dalil wajib haji. Yang menyatakan, yang mewajibkan kita ni untuk mengerjakan ibadat haji. Kan dalil yang menyatakan wajib kita pergi haji. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 97. Surah Al-Imran ayat 97. Surah Al-Imran ayat 97. Surah Al-Imran ayat 97. Apa firman Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya Allah Ta'ala sebut, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Firman Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, Allah mewajibkan manusia, mewajibkan. Walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata' ilaihi sabila. Allah mewajibkan ke atas manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Dengan mengunjungi Baitullah. Iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Yang mampu maknanya sihat tubuh badan, ada kemampuan duit, ada tenaga, kan umur pun okey lagi, pergilah. Sebab tu haji ni sebaik-baiknya pergi waktu yang kita sihat. Tuan-tuan sekalian. Jangan kita pergi waktu umur berapa tuan-tuan? Umur 70 lebih. 80 lebih, 60 lebih. Sihat tak apa, tapi ambil kira juga dengan kita punya tenaga. Sebab haji umrah ini memerlukan tenaga. Kekuatan tenaga. Kita nak melontar, kita nak berjalan, kita nak pergi ke Mina, kita nak ke Arafah, kita nak ke Muzdalifah. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memerlukan kepada tenaga. Betul, ibadat lain pun kena ada tenaga. Haji umrah lagi memerlukan tenaga. Dengan tawafnya, dengan sa'inya, kan bagi orang yang melaluinya, insya-Allah tuan-tuan dapat tahu betapa pentingnya untuk kita pergi waktu kita sihat. Sebab itu tuan-tuan, kita kumpul duit, kan makna kata dengan ada kemampuan duit, tenaga, pergilah. Pergilah haji tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita bertangguh-tangguh, melainkan tuan-tuan kan makna dah daftar pergi tabung haji, apply dengan tabung haji, akan tulis kan buat rayuan ke apa. Kalau tuan-tuan nak pergi dalam keadaan orang kata nak awal lah,
Tuan-tuan, nak pergi awal. Sebab haji umrah ni dia memerlukan kepada tenaga, wang ringgit, fizikal, mental, sihat tubuh badan dan sebagainya. Maka kan ada kemampuan, pergi sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur, ingkar kewajipan ibadat haji itu, kan dia melengah-lengahkan, dia mampu. Semua perkara dia mampu. Bukan dia tak mampu, dia mampu. Ini yang kadang-kadang orang ni dia salah. Saya nak kata apa? Dia salah beri pemahaman. Macam orang kata apa, tak apa, tak solat gini. Kadang dia kata dia boleh solat macam tu, dia tak boleh berdiri. Kan? Tapi berjalan boleh tak? Boleh. Tetap kena qiyam. Tetap kena qiyam. Jangan kita kata tak mampu tu, kita ambil kaedah tak mampu, terus kita solat atas kursi ataupun kita solat itu. Melainkan memang betul-betul tak mampu, itu cerita lain lah. Tuan-tuan Tapi dia mampu bayar zakat, mampu ni dia mampu. Maknanya dia berusaha dengan hasil, dengan semua benda yang Allah Ta'ala bagi, dia balas balik, dia buat balik apa yang dituntut, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga haji. Maknanya awak mampu, awak ada kemampuan, awak ada duit, awak ada belanja, kan awak ada simpanan, pergilah waktu yang ada tenaga, kan waktu yang sihat, waktu yang boleh, kurang-kurang sekali saja. Lepas tu tak payah pergi dah, Maknanya tuan, selesai dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul saya cakap ni, betul tuan-tuan. Kan saya cakap betul tuan-tuan, maknanya sebaik-baiknya pergilah waktu sihat, pergilah waktu yang kita ada kemampuan, fizikal mental kita kuat, tenaga kita kuat, senam kita nak buat ibadat tuan-tuan. Sebab nak buat ibadat ni kena ada kan dia punya tenaga yang betul-betul tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kufur dengan kewajipan yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ambil mudah-mudah, tak boleh, jangan. Kan tengok pada tepuk dada, tanya iman. Tengok kadar kemampuan pada diri kita, maka lepas tu kita buat dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Ingat tuan-tuan. Apa sahaja yang kita buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Bukan kerana orang suruh. Bukan kerana kita ni ikut mak ayah, isteri, suami, kawan. Tak. Apa sahaja yang kita buat lillahi ta'ala. Apa sahaja yang kita buat kerana Allah. Jangan kita fikir yang lain. Bila kita buat kerana Allah, insya-Allah Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala akan mudahkan. Macam ni tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis, innamal a'ma binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, syukran laki. Kan? Li dunya yusibuha aw imraati yankiuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Nabi sebut innamal a'ma binniyat. Sesungguhnya amalan ini disertai dengan niat. Kena ada niat. Dan niat ni apa? Niat dan matlamat kita. Kita pergi buat apa? Kan kita nak pergi haji. Kan kita nak pergi umrah. Niat, pasal niat. Niat ni penting. Sebab itu orang Arab ataupun Syekh Arab ni kadang-kadang akan setiap sesuatu ala kulli niat. Allah Ta'ala akan pegang apa yang kita niat. Apa yang kita niat. Niat baik. Niat buruk sebaliknya lah. Sebab itu kita kena pasal niat yang baik. Jangan niat yang tak baik. Kan kita bertitik tolak kepada niat kita. Kan di sisi Allah, ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niat kita. Kan niat kita tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat baik. Niat yang tak baik lah. Sebab itu innamal a'ma binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang buat kerana Allah dan Rasul, dia buat ni niat kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul.
Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Dia niat kerana dunia, kerana yang lain selain daripada itu, dia dapat perkara itu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah. Buat kerana Allah. Apa sahaja setting, buat kerana Allah. Niat kerana Allah. Ya Allah, aku nak pergi haji. Ya Allah, aku nak pergi umrah. Ya Allah, mudahkan segala urusan. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan. Ya Allah, lindungi daripada segala perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Minta pada Allah. Doa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Itu yang sebetul-betulnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Apakah dia syarat wajib haji dan umrah? Syarat wajib haji dan umrah yang pertama sekali, syarat dia Islam. Syarat yang pertama beragama Islam. Syarat yang pertama beragama Islam. Tidak wajib bagi orang bukan Islam. Tak wajib. Kita tahu semua segala taklifan yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak wajib bagi orang bukan Islam. Hanya wajib kepada mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wajib asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama wajib. Yang kedua balik sampai umur wajib. Sebab itu yang disebut tadi ni nak beritahu, orang Islam yang balik dia bertanggungjawab setiap perkara yang diperintahkan kepadanya. Saya ulang balik. Orang Islam yang dah akil balik, dia bertanggungjawab dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap perkara yang dia usaha, yang dia buat, semua perkara lah akan disoal dan ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita di dunia ni bukan duduk saja-saja. Kita ada satu bebanam tanggungjawab yang dipikul, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kita ini akan ditanya dan disoal satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, mampukah kita jawab di hadapan Allah? Persoalannya, mampu atau tidak kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, dalam kita melayari bahtera kehidupan ini, kan kita kena ikut cara kaedah yang diajar oleh Allah. Yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang telah dilalui oleh orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Minan nabi, jalan yang dilalui oleh para nabi. Sebab itu kita kena baca sirah. Baca kitab-kitab sirah. Tatapi, hayati bagaimana perjalanan para anbiya, para salafus salih, para tabi'in alaihim ajma'in, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, maknanya apa? Kita tahu bagaimana perjalanan para anbiya yang terdahulu. Kita tahu bagaimana perjalanan para salafus salih yang terdahulu. Kita tahu bagaimana perjalanan mereka. Bila mana kita tahu perjalanan mereka, suka, penat, letih, payah, tuan-tuan, Allahu Akbar, jalan kaki, guna unta. Orang yang buat haji zaman dulu guna kapal, laut, nak boleh ke siapa? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Bila kita baca, kita dengar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu, ya Allah, agak suka, agak payah. Tetapi disebabkan iktizam, kesungguhan, keyakinan, yang mana dalam diri itu memang nak buat, nak usaha, nak lakukan, sanggup hadapi, tuan-tuan. Ni kita hari ni, bukan saya nak katalah tuan-tuan, nak beritahu tuan-tuan mudah sangat.
berbagai-bagai kemudahan. Tetapi kerana kita nampak benda tu sukar dan payah dari sudut kacamata kita. Kita tidak bergantung dengan Allah SWT. Yang kita rasa penat, yang kita rasa payah, yang kita rasa sukar, yang kita ni rasa serba-serbi perkara yang kita rasa nak buat tapi rasa macam seakan-akan tak boleh, tak dapat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita rasa kita buat tu kita. Tapi bila kita buat kerana Allah, bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah selesai tuan-tuan. Betul tak? Insya-Allah selesai tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin tekankan bahawasanya gantung dengan Allah. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib bagi orang yang tiada suyaman. Yang keempat, merdeka, bebas. Dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Dia bebas. Dia bukan hamba abdi ataupun orang tawanan ke orang yang dijaga. Tak. Yang kelima, istita'ah. Tidak wajib ke atas orang mereka yang tidak mampu. Tidak mampu, orang yang sakit, orang yang uzur, kan, orang yang tidak ada kota, orang yang tidak ada apa tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai-bagai lah tuan-tuan. Maknanya tidak menjadi satu kewajipan. Tapi kita pergi, kita lakukan dan kita laksanakan tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kan makna kata kan dapatlah apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 syarat wajib haji dan umrah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ke depan lagi. Berkemampuan istita'ah. Dihuraikan berkenaan dengan kemampuan. Kemampuan ni maknanya ada tambang pergi balik. Kam, pergi balik tu ada tambang. Ada ke tidak? Ada. Okey, beres. Tiket pergi balik ada? Ada. Ada bekalan nafkah? Ada? Ada. Ada kenderaan pergi balik? Ada? Ada. Terpilih dalam kotak haji, baik swasta ataupun muasasah? Ada. Aman dalam perjalanan pergi dan balik, selamat dan sebagainya? Ada. Sihat tubuh badan, okey, berkesempatan masa. Ini di antara maksud berkemampuan istita'ah. Istita'ah. Maknanya ini yang disebut akan berkenaan dengan kemampuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkemampuan dengan pertolongan orang lain, mengupah badan haji untuk yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayat. Sakit yang tiada harapan sembuh, boleh buat badan haji. Cuma badan haji untuk kita lakukan, kita nak upah pada orang ni. Tengok ada yang ambil 10 ke atas, 17,000, 20,000 tuan-tuan. Kan waris kena stemek ataupun kena letak satu simpanan dan bagi kepada orang yang untuk nak buat melaksanakan badal haji tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu tua dan uzur tidak dapat mengerjakan sendiri, boleh upah orang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat tambahan bagi wanita dengan izin suami, ditemani oleh suami mahram perempuan yang dipercayai siqah. Ini semua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasukkan perkara-perkara istita'ah, yakni kemampuan dalam dia nak mengerjakan ibadat haji. Ini mahram lah bagi seorang perempuan lah. Okay. Baik. Rukun haji, niat ihram haji. Bukan rukun haji, niat ihram haji. Yang kedua, niat di miqat. Kan niat ihram haji, kan niat di miqat. Lepas tu wukuf. Kan lepas tu wukuf. Kan pertama niat, yang kedua wukuf. Larangan ihram. Yang ketiga larangan ihram. Maknanya kita dalam keadaan berpakaian ihram. Bila kita dah berpakaian ihram, maka kita tidak dibenarkan untuk buat 14 ke 15 perkara pantang larang ihram. Bila kita dah niat, bila kita dah berpakaian ihram, maka ditegah, dilarang untuk kita buat pantang larang ihram. Faham tak? Jadi kita kena niat, kena jaga.
ketika kita dah niat tu kena jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaf 7 pusingan. Lepas wukuf, tawaf. Lepas tawaf, bermalam di Muzdalifah. Apa ni dak? Makna kata lepas wukuf, ihram tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? 2, 3, 4 wukuf, lepas tu 5 bermalam di Muzdalifah. Bermalam dulu. Kan? Bermalam di Muzdalifah. 6 melontar. Kubra 10 Zulhijjah. Kan 10 Zulhijjah melontar. Maknanya bermula daripada niat. Lepas tu makna kata jaga patalan ihram. Wukuf. Bermalam di Muzdalifah. Lepas tu melontar di Jamratul Kubra. 10 Zulhijjah. Melontar. Kan. 7 bergunting cukur. Lepas melontar dah boleh bercukur dah tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada yang boleh buat macam tu. Kan biasa kalau saya buat tuan-tuan, lepas daripada wukuf tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh buat juga dengan tawaf ifadah. Boleh. Tawaf sa'i, lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan bercukur, lepas hari yang kedua, ketiga hari tasyrik tu, kita melontar Jamratul Ula, Wusta dan juga Aqabah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada cara dia lah. Maknanya ada yang terus pergi melontar Jamratul Kubra, kan ada yang buat tawaf ifadah. Pilih antara dua. Itu sebab makna kata biasanya kalau ikut mutawi bimbingan, dia akan beritahu lah makna yang kita nak buat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada akan nafas awal dengan nafasan nanti kita bincang ke depan nanti insya-Allah. Okey, baik. Bergunting, bercukur, bermalam di Mabit, di Muzdalifah, di Mina, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tertib pada kebanyakan rukun, melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan juga 13. Perbezaan antara rukun haji dan rukun umrah. Apa beza? Rukun haji dan rukun umrah, apa beza dia? Rukun haji, niat ihram haji. Wukuf di Arafah. Tawaf, sa'i, bergunting, bercukur, tertib pada kebanyakan rukun. Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting, bercukur, tertib pada kebanyakan rukun lah. Itu rukun dia haji. Rukun umrah, niat ihram umrah, tawaf, sa'i, bergunting dan juga tertib. Sebab tu tuan-tuan perkara ni kita buat tu kita dah nampak dah. Bila mana kita buat, kita nampak gambaran. Macam kita buat umrah lah. Nampak gambaran tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wajib haji niat di miqat. Kan jaga larangan ihram, bermalam di Muzdalifah. Kan bermalam mabit di Muzdalifah, melontar jamrah pada 10 Zulhijjah. Bermalam mabit di Mina, melontar ketiga-tiga jamrah. Maknanya ini wajib haji. Kan ini wajib haji. Kelebihan haji dan umrah. Kelebihan haji dan umrah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala duyufur rahman. Kan menjadi tetamu Allah sebagai duyufur rahman. Sebab itu saya kata tadi nak jadi duyufur rahman ini bukan satu perkara yang mudah. Kan sebab itu disebut duyuf. Duyuf maknanya tetamu. Duyuf maksudnya tetamu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetamu Allah. Kan menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetamu Allah. Kan menjadi. Bila sebut duyuf tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetamu. Kan tetamu Allah, kan yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi disebut mendapat ganjaran yang besar. Kita kena ingat susah, payah, penat, letih dan sebagainya kita dalam kita buat haji, ibadat haji, kadang-kadang tidur tak berapa nak cukup, penat dan sebagainya, kita kena ingat Allah Ta'ala akan ganti pahala yang lebih besar. Dalam kita buat haji umrah ni, kan kadang-kadang berbagai-bagai suasana keadaan,
yang memerlukan kepada ketekunan dan kesabaran. Dalam kita buat. Jadi kita kena tenang, sabar, dan Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang sebaik-baik setimpal dengan apa yang kita buat. Selamat daripada kecelakaan siksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Kan makna kata orang yang haji umrah diselamatkan daripada kecelakaan siksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Orang yang tak buat haji ni tuan-tuan, kok nanti dia diseksa, kan dikelakan seksa sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Sebab itu kita kalau cukup syarat-syaratnya, maknanya tuan-tuan ada peluang, ada masa, pergilah buat mengerjakan ibadah haji tuan-tuan. Kalau tak, mana kata tak ada peluang, itu cerita lain lah. Maknanya bila diberikan peluang, kan pergilah mengerjakan ibadah haji. Dan lagi dia kata apa? Mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Antara jihad yang paling utama. Jihad yang paling afdal ni mengerjakan ibadat haji. Sebab tu kalau apa keadaan sekalipun kena banyak selawat, banyak berdoa, banyak mengadu, banyak meminta, banyak merayu, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merungut, kan, jangan dengan merungut dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengeluarkan kata-kata, perbuatan dan sebagainya. Semua perkara tu kena jaga. Kan semua perkara tu kena jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Antara jihad yang paling utama, jihad haji mabrur yang tiada balasan melainkan syurga. Kan Allah Ta'ala janjikan hajjan mabrura, haji yang mabrura akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ganjaran syurga. Ganjaran syurga. Haji adalah jihad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu sebaik-baik jihad ialah haji mabrurah. Maknanya kan orang yang tak mengerjakan jihad ataupun tidak menyertai jihad, pergi haji, buat haji. Haji juga diumpamakan pergi berjihad, menyediakan kelengkapan. Sebab tu kita nak pergi haji ni, kan nak pergi umrah, maknanya kena kelengkapan yang cukup. Kan kena persiapan dari sudut mental, fizikal dan mental, fizikal dan rohani, persiapan tubuh, kecekalan, apa yang kita nak, apa yang kita harap tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perkara. Semua perkara tu. Maka segala penat, letih, jerit-perit dalam kita buat ibadat haji, sabar. Banyakkan bersabar, banyakkan berdoa. Banyakkan bersangka baik dengan Allah. Banyakkan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Manfaat bagi orang yang mengerjakan ibadat haji. Dan orang yang mengerjakan ibadat haji, tuan-tuan, manfaatnya di dunia. Pertemuan orang Islam seluruh dunia. Ini kita kata tuan-tuan seronok. Bertahun tak jumpa, di Mekah dapat jumpa. Di Mekah ni kita dapat jumpa, kadang kita dapat jumpa saudara mara, kenalan kita. Ya Allah. Kadang berpuluh tahun tak jumpa, di Mekah dapat jumpa. Ini yang kita kata apa tuan-tuan? Tempat pertemuan orang Islam. Perjumpaan orang Islam. Perjumpaan orang Islam di seluruh dunia. Apatah kita Malaysia, kan dapat berjumpa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saudara Islam kita ni ramai. Saudara Islam kita ni ramai. Lagi dikata menunjukkan persefahaman di kalangan orang Islam. Di sana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena buang pakaian sombong kena buang. Pakaian ego kena buang. Pakaian sombong kena buang.
Pakaian ego kena buang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu ada pakaian sebegitu. Tak perlu, tuan-tuan. Kita ni sama saja. Kita pergi dengan memakai pakaian ihram. Kita pergi dengan memakai pakaian ihram. Tuan-tuan, siapa kita, apa data mana data belakang kita, pangkat, darjat, kedudukan, tak dipandang semua itu. Tak dipandang. Kita ni hanya dipandang sejauh mana keikhlasan, ketundukan, kepatuhan dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sama saja. Kan sama saja, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kepentingan perniagaan dan ekonomi, menaikkan kan kita punya sistem ekonomi, struktur ekonomi orang Islam. Maknanya memberikan kepentingan kepada orang Islam, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di Mekah, Madinah, dur pusingan dia tu kembali pada orang Islam. Kita beli kedai ni sewa pada Masjidil Haram ni apa semua, wakaf, manfaatnya semua, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan, itu manfaat di dunia. Ukhrawi, akhirat, mendapat haji mabrur dan keredaan Allah. Mendapat haji yang mabrur dan keredaan Allah. Sebab tu yang kita nak. Reda Allah. Mabrur. Reda Allah. Reda Allah. Reda Allah. Reda Allah. Reda Allah. Apa erti reda manusia kalau Allah tak reda? Mendapat ganjaran pahala dan melihat Kaabah. Tuan-tuan, di antara kita tengok dapat pahala, tengok Quran dapat pahala. Tapi jangan tengok saja, bacalah. Nak ceritanya, tengok pun dapat pahala. Tengok mak dapat pahala. Kan maknanya kita tengok mak kita dapat pahala. Mak ni pun tengok cuit kata, apa pasal tengok je? Tak, tengok dapat pahala. Makna kata bukan sekadar tengok, berkhidmat, membantu, tolong, tu semualah. Tetapi nak cerita punya mudah dapat pahala, tengok pun dapat pahala. Lagi apa lagi? Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tak terjangkau di fikiran kita, tak terjangkau kita punya dalam hati kita. Bila mana kita ni melihat Kaabah, pijak saja Masjidil Haram, masuk dalam Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendapat pujian Allah di hadapan malaikat. Orang yang mengerjakan haji dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala puji dia di hadapan para malaikat. Dan lagi melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Latih diri kerana Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan memperduakan Allah. Jangan kata pula, aku datang dengan sebab gian-gian. Jangan. Bergantung harap sungguh-sungguh kepada Allah. Tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak cerita ni, tuan-tuan, pengalaman saya. Kan, apa saja kita kena doa dengan Allah. Usaha, ikhtiar, selebihnya banyakkan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Latih supaya bersedia meninggalkan alam dunia. Jangan kita sampai terikat dengan menyebabkan alam dunia ni, tuan-tuan. Kan kita kena apa, tuan-tuan? Bergantung harap sungguh-sungguh kepada Allah. Kem latihan membentuk kepribadian Muslim. Kem latihan penumpuan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sejarah ringkas haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah dengan disertai oleh 1,500 orang. Para sahabat. Namun demikian, rombongan ini tertahan di Hudaybiyah. Pada tahun yang ke-10 Hijrah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan untuk menunaikan ibadat fardu haji. Haji tersebut dikenali sebagai haji Islam, haji akbar dan haji wada. Oh, Nabi buat sekali tu dikenali sebagai haji Islam, haji akbar dan juga haji wada. Yang telah diwajibkan kepada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-7 Hijrah, mereka membuat umrah qadha. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda dengan memulakan perjalanan dan diikuti oleh 120 orang para sahabat. Ni tengok tuan-tuan. 25 Zulkaidah bergeraknya Nabi dan sekalian para sahabat untuk nak mengerjakan ibadat haji. Dalam kita buat ibadat haji ni tuan-tuan, dia ada fasa-fasa dia. Kan dia ada haji mabrur. Kan haji mabrur, haji yang paling tinggi dan teristimewa. Diampuni segala dosanya, mengekalkan ibadat hingga akhir hayat dan dijamin masuk syurga. Ini haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi haji mankhus, haji yang sah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Nama dia apa? Haji mankhus. Dan haji makbur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang taknanya yang keempat, haji mardud. Haji apa? Haji mardud. Haji yang tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat dan rukunnya atau sebab-sebab yang lain tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pengertian haji mabrur. Apa pengertian haji mabrur? Apa pengertian haji mabrur? Haji mabrur, haji istimewa dan balasannya ialah syurga. Haji mabrur, haji yang istimewa dan balasannya ialah syurga. Haji mardud, haji yang ditolak dan diterima dan tidak diterima. Haji yang ditolak dan tidak diterima. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Melainkan apa? Syurga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Ini ya ceritanya. Kan haji mabrur, haji mardud, kan haji yang ditolak dan tidak diterima. Haji mabrur, haji yang diterima dan balasannya syurga. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan Allah Ta'ala janjikan syurga kepadanya. Allah Ta'ala janjikan syurga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah dia persiapan sebelum kita nak menunaikan haji, ketika kita nak menunaikan haji dan selepas kita menunaikan haji? Kan apakah dia panduan kan dalam kita nak mengerjakan ibadat haji sebelum, ketika dan selepas? Sebelum tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasal niat ikhlas kerana Allah. Niat ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji dan wan yang secukupnya dari sumber yang halal dan mengeluarkan zakat melalui rukun Islam dengan yang sempurna. Maknanya, sebelum kita nak bertolak, niat kena sentiasa hari-hari tajdid niat. Perbaharui niat. Pasal dalam diri kita kerana Allah. Niat 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 kerana Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita kerana Allah. Yang kedua, semasa menunaikan haji, menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul. Buat, bila kita dah buat dengan sebetul-betulnya. Sebab tu dalam ibadat ni, kalau kita tak faham, kena belajar. Tak tahu, kena tanya. Kan? Tak faham, kena belajar. Tak tahu, tanya. Kalau tak faham, tak tahu, kena pergi jumpa. Kena ada bimbingan. Kena ada para asatizah yang membimbing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kena ada orang yang membimbing. Jangan kita buat sendiri-sendiri, takut tersalah. Takut kita ni buat tak berapa menepati apa yang dikehendaki. Ingat, buat dengan sebetul-betulnya.
Buat dengan sebetul-betulnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Jadi akan menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul membayar dam dan berkaitan dengan tinggal larangan ihram. Akan tidak melakukan sifat mazmumah, keji, fusuk, jidah. Maksudnya dia kata dalam kita buat ibadat haji ni, tak perlulah kita ni nak berjidah dengan orang, nak berdebat. Jangan. Ini satu masalah ni. Ni kadang-kadang orang kita setengah ni dia suka nak berdebat. Suka nak bergaduh, suka nak bertengkar, suka benda tu. Tak payahlah. Kan makna kata, ikut saja panduan para mufti. Ikut saja panduan para ilmuwan, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut yang sebetul-betulnya. Ada para asatizah, ada guru yang membimbing, tuan-tuan, ikut guru. Ikut guru, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jangan kita ikut kepala kita ataupun ikut selera kita, jangan. Takut ibadat kita sia-sia. Tu je sebenarnya. Kan saya ni bukan apa, takut ibadat yang kita buat sia-sia. Tak naklah kita buat ibadat ni sia-sia. Nak buat ibadat dalam keadaan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, selepas daripada balik haji, menjauhi diri dari dosa dan perkara mungkar, memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak, membentuk diri keluarga dan masyarakat secara berterusan. Pada haji, di preparation untuk diri dia, kan perbetulkan perkara yang silap dan sebagainya, kan susun balik kehidupan dengan cara yang sebetul-betulnya, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan soleh dan muslih? Soleh bererti orang yang baik, iaitu hamba Allah yang taat melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan larangannya. Itu soleh. Muslih bererti orang yang menyuruh atau mengajak orang lain melakukan kebaikan, iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita jadi orang yang soleh dan juga muslih. Soleh dan muslih. Makna soleh, dia dah buat baik dah, buat yang terbaik. Dalam masa yang sama dia kena jadi orang yang muslih, mempamerkan kebajikan dan kebaikan, menyebabkan dia menyuruh, mengajak akan supaya orang ramai temarakan taulah kan mengikuti apa yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa perlu soleh dan muslih? Pertama, perintah Allah dalam Al-Quran seperti mana nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan kisah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Wahai anakku, ya bunayya. Aqimus salah, dirikanlah salat. Wahai anakku, dirikanlah salat. Kan, ya bunayya aqimus salah, dirikanlah salat. Suruh pada anak, pesan pada anak, di mana-mana, apa saja keadaan, jaga salat. Salat perlu didirikan. Salat perlu jaga. Jangan ambil mudah. Jangan ambil remeh-temeh dengan berkenaan dengan salat. Tuan-tuan, aqimus salah. Kan, wa'mur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan lagi dia kata yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pendekatan, cara, uslub yang kita nak buat ikuti apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ikuti apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi, seorang menyuruh kebaikan lebih mencintai daripada Allah ribuan orang lain. Seorang yang menyuruh kebaikan lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang baik. Maknanya bukan sekadar baik, tetapi mengajak orang buat kebaikan juga dicintai, disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan penting untuk kita ni mengajak orang. Jangan kita kata, nak cakap dengan orang dia pun tak benar betul. Tak, bab lain-lain. Kalau dia tak betul, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia buat, mengajak, menyuruh, dia akan dapat. Kan dia akan dapat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia berdakwah. Berdakwah.
Seorang penyuruh kebaikan lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang baik. Allah menjaga umat ini melalui orang yang muslih. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Tengok Allah Ta'ala pun dia tak nak turunkan azab selagi mana ada niat seseorang itu, kaum itu untuk nak memperbaiki. Nak memperbaiki tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia ada niat nak memperbaiki tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka diberikan peluang. Kan maknanya tak nantilah kita kena hukuman seterusnya, diberikan peluang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciri-ciri saleh dan muslih Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran kan berkenaan dengan orang yang saleh dan muslih. Berkenaan dengan orang yang saleh dan muslih tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran ayat 113 dan 114. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat 113 dan 114. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatum qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan salih muslih. Salih muslih. Yang pertama, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Itu yang pertama. Beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Yang kedua, tetap teguh istiqamah di atas keimanan dan kebenaran. Tetap teguh istiqamah di atas keimanan dan kesabaran, kebenaran. Yang ketiga, solat malam dan membaca Al-Quran. Jangan lupa, solat malam dan baca Quran. Yang keempat, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kelima, bersegera melakukan kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita nak doa nak dapat hajjan mabrura? Bagaimana kita nak dapat hajjan mabrura? Doalah. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Sentiasa meminta, sentiasa berdoa, memohon dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan soleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Ini doa. Ini doa bila mana kita nak dapat hajjan mabrura. Kan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, kesimpulan pada tajuk ni kan, manasik haji adalah kemuncak rukun Islam yang perlu kepada pengetahuan yang mencukupi untuk memperoleh haji mabrur. Haji yang hanya wajib bagi golongan yang berkemampuan istita'ah dari segi kesihatan, kewangan, keamanan, kebenaran dan sebagainya, menjauhi perkara syirik, bid'ah dan kurafat dalam menunaikan ibadat haji. Sifat-sifat mahmudah terpuji adalah hasil daripada ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya fikir sekadar itulah kan dalam slot petang hari ni berkenaan dengan kan kita punya slot haji, berkenaan dengan haji tuan-tuan. Moga-moga sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan pada petang yang berbahagia ini, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat kan dengan apa yang telah dikongsikan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari, lain masa. Besok insyaAllah kalau diberikan ruang dan kesempatan,
oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hadam dalam bab haji ini, khusus haji bersiri yang dianjurkan oleh Al-Murtaji Travel Sedang Merhak. Jangan lupa tap skrin, jangan lupa share, jangan lupa tengok package yang dibuat dan dikenalikan oleh Al-Murtaji Travel, iaitu dengan mudah-mudahan dengan kita pergi bersama-sama mengerjakan ibadat haji dan umrah bersama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga ada kebaikan. Jadi jazakallah khairan kathira. Terima kasih banyak kerana follow dan mengikuti baik di Google Map ataupun di page Al-Murtaji Travel. Salam kebaikan. Moga Allah Ta'ala memberikan kerahmatan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.